Abang Mas, Assalamualaikum bang. Sorry tu bang lambat. Tak apa, sihat-sihat. Abang Sihat. sihat? Sekarang ni saya nak share sikit. Ini ialah rumah projek yang berada di Taman Amanah, Jenjaru. Oh, okey. So kalau abang tengok luarannya, boleh parking 2 kereta lah. Boleh masuk 2 kereta. Oh, boleh tahan lah. Ini dalamannya. Okey. Okay. Luasan. So luasan rumah ni 20 kali 70. 20 kali 70 eh. Rumah ni mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik air. Boleh tengok anak-anak main ke apa. Abang rasa macam mana? Abang okey duduk sini? Okey juga bang. Gaji abang berapa tadi gaji abang? 3,500. Ini ialah dapur. Oh, dapur dia. Sangat-sangat sesuai untuk yang besar. Bilik pertama yang berada di bawah. Oh, dia satu bilik kat bawah lah. Yes. Okey. Okey lah. Okey. Oh, satu kat bawah. Okey. Ya. Okey. Boleh lah, okey lah. Gaji abang berapa? 3,500 dah bang. Bang, macam tinggi sangat tangga ni bang. Gaji abang berapa? 3,500. Okey, so So ni ialah tingkat yang kedua. So sini orang boleh lah, orang nak buat ke, letak sofa, TV ke, nak buat. Oh, so, nice. yang ini ialah bilik master bedroom. oh besar boleh. Okey. Okey. Boleh masuk king size tadi bang. Boleh sangat. Sangat, So ini ialah tandas master bedroom. Luas kan? Luas. Luas. So ada tandas. Ada tandas. Kongsi dengan bilik yang sebelah. Bilik yang keempat. Oh, kenapa dia tak buat tanda seorang satu abang? Gaji abang berapa tadi? 3,500 tu bang. Sorry tu bang. Oh,